Sarah nak cabar Reza Rosli. Aida Jebat kata dia penakut. Kita tengoklah dia takut ke tak. Hello. Hai Reza. Hai. You boleh press play ataupun spacebar untuk tengok video tu dulu. Mana? Press play. And tengok video tu dulu. Okay. Nanti I call you balik.ดีที่ไปประทานไม่งั้นพรุ่งนี้แม่งหลุดไปแล้ว Okay Reza, you boleh pause video tu. Okay, dah pause dah? Dah. Okay Reza, sepanjang you shooting kan, you pernah tak ada, bila shooting drama kan sampai lewat malam, you ada pengalaman tak? Apa pengalaman saya adalah macam biasalah dekat tempat shooting-shooting tu biasalah. Tapi tak tahu lah, saya ni sebab saya ni kuat tidur. Saya kuat tidur, jadi saya tak perasan kadang-kadang hantu kacau pun saya tak perasan. So kalau kena kacau memang tak sedar? Kalau kena kacau? Memang tak sedar ni? Kalau kena kacau saya, orang kacau saya, orang kejut saya pun saya tak bangun-bangun juga. Saya memang kuat tidur. Saya tak cakap berani, tak berani. Sebab benda-benda macam alam gaib ni semua kita tak boleh mencabar dia kan. Kadang-kadang kita tak boleh cabar. Okay, kalau you rasa kalau you betul lah nampak depan mata you buat apa? Kalau depan mata tu saya tak tahu nak buat apa lah. Terkejut pun tak tahu lah. Okay, tapi orang ni buat takut lah. Hello? Hello? Nah, tu tadi ya. Oh. Ini hantu sama kan hantu apa ni? Tak, itulah kawan hantu. Tahu tak, ni super idea yang suruh takutkan you. Siapa? Aida. Aida? Ni semua kerja Aida. Aida yang suruh takutkan you. Mula saya rasa macam belakang ni macam apa saya tak nak saya fokus cakap kan. Tadi terkejut lah, tapi mula fikir macam dia ni drama, kau suruh pergi tengok kejap. Tengok je, layan je lah video ni dulu kan. Apa? Cuba macam ni. Buat macam ni. Shaking kau rasa? Tak, ini sebab tak makan. Dia tak makan lagi. Reza Rosli dicabar oleh Sarah. Penakut juga rupanya. Hot FM.